Hi, Acha Tatsuya here. And I'm AB Siddiq. And Dufal Sazali here, guys. Welcome to OGT Podcast. Di Okay. sudut kota kita berkumpul, voices united penuh semangat. From BMT to OGT kita bawa harapan. Only good thoughts jadi panduan. Bersama kita bangkit tiada rasa gentar. With one voice we'll go far. Every challenge kita hadapi. Good thoughts guide us, that's the key. Hanya fikiran baik kita bawa bersama. From BMT to OGT, we'll light the way. Podcast kita suara penuh rasa, bringing hope in every word we say. Selamat datang ke OGT Podcast bersama tiga jejaka dan kembali kita di OGT Podcast. Okay, jadi kita dah buat for at least 20 episodes sekarang. 20 plus. This one should be the 22nd? Second, I think. Yeah. 23rd. Yeah, no, 23rd. Yeah. Yes. 23rd episode, okay. So, kita adalah berbual kita punya share stories kan. Kita bawa guest in our studio. So, cakap pasal guest kan, kita so far semua macam kita punya, most of them kita punya Tetamu BMT undangan lah. kita kira kan kita punya army friends Yeah. Kan? Kita stick to the team lah. Betul tak? BMT tu OGT ya. Kan kita ada siapa? Yasir, Syarul, Ikra, and yalah, dengan Nari pun kita ada Ada satu lagi lah. Okay, sebelum kita start untuk topik tu kan. Korang pernah tak? Korang pergi mana-mana part dekat Singapore, mesti ada construction. Kan? Banyak. Betul. Sekejap. Hantar order lagi. Kau tu sampai macam aku kayu pada hari kan. Penat tau. Kau pay detour dah jauh, habis minyak, Betul. habis lubang sana sini. Kau cakap kau penat. Lu tak penat ke korek-korek ni semua? tak Aku ada. penat tau. Kan? Walaupun aku lalu kat situ je. Road daripada straight je kan, dia belok-belok kan. Yeah. Padahal boleh buat straight. Dia dah memang susahkan hidup orang. Ni semua engineering. Kira kan kalau kau straight, kau boleh handle so much of dia punya kereta dia semua. So kalau belok-belok lagi banyak kau boleh masuk kan. Kereta kalau jam kan, kalau belakang kan, instead of going straight kan, dia pergi belok ada space lah kat belakang. Itu je. Dia punya idea dia lah. Kau cerita pun belok-belok. Dia belok juga. Tapi aku feel pasal aku masa kat Australia construction tu walaupun besar ke kecil, it can last you for weeks and weeks tau. Singapore tak efficient macam Singapore. Tak efficient, yes. Singapore tapi pagi kau nampak tu construction, by the time kau petang hantar balik order, dah tak ada, dah clear. betul. Japan pun sama. Contoh ada tu apa lubang apa? Apa hole? Pothole. Japan gila babi. Bukan pothole. Tu yang dorang telan Sinkhole. singhole. So Itu within 24 hours kan? Within 24 Itu gila babi, diorang gila babi. gila Gila oik. Gila khinzir. gila khinzir. Okay, cakap pasal korek-korek sini kan. Kita ada satu member kita ni Dia kuat korek. kuat korek. Kan. Segala macam lubang dia dapat, dia mesti korek memang cakap korang. Tapi nak fahamkan maksud korek ni. Kalau korek dekat Indonesia ni mancis. Serius Macam lighter. Oh, okay. Oh, korek. Korek. Yes. Kamu ada korek ya? Korek. Okay. Kamu pinjam korek kamu? Pinjam korek kamu? Bunyi lain macam. So, tapi dekat Singapore punya konteks, korek ni macam-macam. Okay? Tapi kita ada guest ni, kita punya tetamu undangan. Okay. Kira ex grave digger Ex-grave digger, yes. Dia korek lubang kubur. So korang dapat tadi korang fikir korek-korek, dia korek lubang kubur. Dia tak korek korang punya apa-apa yang lain. Dia korek lubang kubur. Kan? Kita pun tak tahu, maybe in the future pun down the road kan. Dia pun korek kita punya juga. Kubur as in kubur. Yalah. Kubur. Mesti aku fikir lain pula. Only good thoughts fikir. Betul. Fikir baik. Okay. So kita nak introduce kita punya kawan BMT, Syaril Zulkifli. Okay. Ataupun dipanggil sebagai Little Boy. Ya, macam boleh semua Okay, cantik. Okay. Lambai sikit. Assalamualaikum ke apa ke kat kamera. Hai semua. So, bila yang kau start korek kubur ni? 2018 early 2018. 2000 sebelum COVID kau dah korek kubur. Yes, sebelum COVID. Okay. So, jadi that period of time kawan kau kasih kau this opportunity yang kau go ahead with it lah. Yes, kira kerja sama-sama lah. Okay. And that period of time kau cakap kau tak ada kau tengah waiting for a job.
Yes. yang kau buat ni. Okay. Aku baru masih tengah recovery daripada accident. So aku tak ada job untuk kerja. Jadi member call tanya ada kau nak kerja tak? Tapi sebagai penggali kubur. So aku just tak payah fikir banyak, aku tu grab the job. Okay, the job is kau gali balik kubur kan? Yes. Sebab kau ada gali kubur for orang tanam or tak ada? Tak ada. So far tak ada. Kira aku tak ada experience in kubur punya benda. Itu just kira member call, kita nak pakai orang untuk gali kubur Cina. So aku Oh, Right. Setahu aku lah information yang kau kasi ni, kau dah korek lubang Cina semua. yes. As in korek lubang kubur Cina. Cina and Melayu. Korang Melayu Kita mana? cakap gali lah. Kita gali kubur lah. gali kubur lah gali. So kau dah gali semua lubang kubur. So dari yang Cina punya. So bila kau dah gali ni untuk kubur Cina ni, apa kau buat? As in like dia punya What's the procedure? What's the Kau procedure? explain A to Z lah kira. Apa kau buat, macam mana, apa kau datang buat apa, macam mana dia break start down pukul semua. apa semua. Oh, the pair working timing kira normal office hour. As in dia bukan ada timing lah actually. Within this date kau nak kena habiskan. Oh, dia bagi date lah? Yes. Berapa banyak lah kira? Yes. Oh, okay. So kau boleh take your own sweet time nak buat janji before this date kau nak kena clear. Okay, berapa banyak tu? Depends berapa yang kau boleh. Berapa yang kau mampu buat. Oh, tapi dia bagi area lah kira ke macam mana? No, just any block lah. Kira kau tak boleh pilih. Okay, apa kau ni block, kau ni block. Within this date kau nak kena kasi clear. Right. Oh. So dia kasi deadline lah. Tapi Yes. sekarang ni kau kerja on your own ataupun dengan team? At first dengan team, Okay. but then kau Nak tu cepat lah. kerja dengan Melayu lah pak. Right. One team ada 8-9 orang. But then satu kubur kau Setengah hilang lah? No, satu kubur 200. Okay. Oh. Kau pecah 8 orang berapa je dapat? Oh. Tapi satu kubur tu berapa lama kau nak korek? Depends on kau punya Team ke No, nasib. Oi. Oh, serius lah? Tak ada, Kira kan tadi- area-area pun ada batu-batu ni Yes, semua. betul. Oh, okay. So tadi macam kau cakap dia tak kira berapa banyak. Asalkan dia kasih kau this quantity. Contoh kau ada 60 kubur nak kena korek. No lah, 60 kau jangan lebih-lebih cak. Contoh. Kereta pun meletup. Tak ada lah. Aku kasih contoh. Contoh aku kasih. Aku kurangkan nombor 20. Okay, Okay, yes, 20 lot of kubur kau nak kena korek. Yes. Okay. Tu 20 kira contoh nanti first April dia kasih kau ujung bulan lah kau kena korek ni 20 lah. Ke macam itu. No, 20. Let's say 1st April 7, 8. Kau nak Oh, seminggu lah. Yes, Oh. 1 week ke something like that. Right. Pasal ni diorang book is by appointment punya benda kira. Aku nak by this date kubur aku siap. Oh, ini family diorang. Family diorang Oh, yang okay. ni, yes. Okay. Habis family dia attend ke tak? Attend. Oh, dia tengok kau korek lah. Ada family akan datang. Diorang check dulu, kita dah verified semua everything betul. Start then kita start. Oh, tapi tak semua stay lah. Ada jalan. Habis petang Diorang balik tengok takkan tak? stay. Diorang kasi ni deadline macam aku cakap tadi. Diorang akan balik. Oh. Once kita dah cakap okay, dah siap. Nanti diorang akan kasi timing. Itu timing yang paling menyampah. Nanti diorang kasih timing. So ada macam rumah punya viewing je. Yes. Oh, yalah. Serius lah. Okay, aku nak aku punya ni. Korang collect daripada tulang pukul 4 pagi. 4 pagi lah. Apa pasal that timing? Tak boleh collect. Tak tahu untuk aku. Apa yang aku dengar for Cina Messiah, dia tak nak dia punya mayat tu panas. Apa yang aku faham ni diorang decide. Macam let's say diorang habis malam lah. So sebelum dia panas, diorang nak suruh clear something like that lah. Kan, betul tak lah. nak kira tak nak arwahnya panas, rasa panas ke apa-apa. Tapi kalau Cina arwah ke? Tak tahulah. Cina mau. Mati lah kira mayat dia ke tulang Tak, dia. tapi kalau let's say kau habis petang-petang, Petang then should be okay lah. Kira diorang cakap okay boy, pukul 10 hari nak kena siap. Okay then kita take time. okay. Okay. Jarang pagi. Normally after 6 weather dah okay. Okay. Pasal kubur tak ada shelter pun. Panas gila. Right. Diorang pun tak boleh kata lah Cina-Cina. Ada macam cerewet sikit kan. Oh, dah ada pantang-pantang dia semua. diorang ada Okay, pantang. okay. Yes. Jadi boy, walk us through masa the very first time kau start kerja kat sana. Macam mana? Oh, first day lah kira. First day lah. First day. Tak tahu apa nak buat dah. First day aku nak nangis pun. Asal? Rabak gila. Just rabak gila. Aku tak expect kerja kubur tu macam rabak. Diorang ada member aku panggil apa, join the team. So aku cakap dia tak apa. Aku dah tahu sikit. Aku ambil aku team. Aku dengan member aku. So kita 3 orang. Kita try bikin first lubang sendiri kita 3 orang. Itu take nearly 1 day je.
Oh, satu kubur. Oh, okay. Kira tu belum mahir lah. Belum tahu apa-apa depan ni lah. Kira kita just ikut apa yang member ajar. Jadi kita ikut, member aku satu dah pancit terus. Faham. Jadi tinggal aku dengan member aku ni lah tu. All the way kita try. Korek sampai itu lubang. Dia ada just a few ikut daripada coffin machine. Tapi ni kita korek dah lebih daripada coffin machine. Besar gila bu. Salah dia macam bunker terus. Yes. Kira nak macam buat kuih tapi tak ada ikut acuan. Gitu lah. Besar gila. Itu dah duduk kira kita dah rabak gila. Tanah dah kat muka pun dah tak peduli lagi. Oh, dah penat apa? Dah penat lah. Kira betul lah dah penat gila. Dah penat gila. Just rabak gila. Tu ada period of time masa kau tengah buat kerja ni, kau tak fikir banyak kau tahu kau kerja je, kau just pasal aku tengah recover aku punya accident punggung aku crack. Jadi aku tak boleh jalan for 2 months. Aku duduk rumah. Aku tak kira tak mendatangkan duit tau. Jadi aku force aku myself, apa job datang ini kali aku angkat. Macam kau korek so, tak sakit ke? Ada part sakit lah. Just nak kena tahu teknik dia lah. Ada bisa dia tu tak ada. Tapi Yalah have to apa kan? redo ya. Tahan je. Pasal ada family nak tanggung, ada apa semua kan. Betul. Mindset aku once aku letak situ kan. Ini untuk anak bini aku, untuk family. Kucing rezeki game set. Oh, ni hantu datang ke apa-apa benda datang pun aku dah tak boleh. Pasal aku tidur kat kubur semua. Oh, serius tak? Serius Aku tidur kat kubur. Oh, dah penat lah. No, aku dah penat. Aku dah habis malam, but then aku ada transport problem kan. Diorang pula yang ada transport tapi diorang ada timing. So after this timing, then korang sendiri. Oh, okay. So besoknya around 7+8 ada family datang. So aku just sleep over kat kubur lah. Pagi satu kali, lepas tu aku balik. Body system ke kau seorang macam tu? Tu aku dengan member aku. Aku all the way dengan dia. Yang lain satu yang kan aku 3 orang kan. Yang first tu dia dah caw. Itu first day, first and the last tu. Tu member aku. Dia dah give up lagi dah. Dia dah give up. Dia dah duduk kat tepi. Dengan tanah-tanahan. Aku dah tak Ni kerja tak boleh bikin lah. Oh, kira kena lasak Yes, dia kena lasak. And endurance dengan mental kau. Pasal untuk aku kerja kubur ni ikut nasib. Kalau kau pagi datang dengan tak ada mood, sial lah gini-gini. Kena kubur tu yang rabak, kau akan all the way maki-maki, makin rabak kubur tu. Okay, macam mana rabak? Explain. Apa rabak, apa tak rabak? Dia punya tanah ke macam ada? Tanah ada. Okay. For Cina punya wise, dia ada yang batu besar kan. Sofa. dia macam dapur dia. Dapur dia. Itu dapur kalau tak rabak, dia kosong. Dalam tak ada apa, yang besi yang macam konkritnya besi tu. Yes, tu benda. Itu benda kalau tak ada, 3 kali kau ketuk dengan hammer, pecah semua. Oh. Kalau ada tu benda, game kau nak kena pakai apa? Lumberjack kan? Bukan. Yang pecahkan. Itu benda. Pile driver. Bukan. Aku pun tak tahu. Pile driver choke slam. Bukan wrestling. Bukan. Aku pun tak tahu lah. Itu jack. Macam jack. Boleh lah. Itu benda. Kau nak kena ikut depa point pecahkan, baru kau boleh buat tu semua. Itu dah makan 1 hour plus. Tu batu dah pecah apa? Kau main kerja nak kerja kan? Park tepi. Oh, okay. So by time batu tu dah park tepi, kau dah jumpa coffin. Tunggu apik datang specialist. Nak confirm lah, dia confirm kan lah. Tak. Dia memang kita tak buat tu benda. Once kita dah korek sampai jumpa coffin, 200 kita pay. Confirm kita. Okay, faham. So nanti apik tu datang, dia bikin longkang kat tepi coffin tu, dia potong pakai gergaji. Chainsaw. Pasal tak boleh buka pakai tangan. Dia punya wood gini macam tebal lah. Tebal gila. So diorang tak akan potong sikit je. Untuk masuk tangan, korek, dah. Itu dia punya job dah. Itu dia punya job dah. Dah habis semua, tutup balik lubang. Itu batu yang kita ambil tu, semua kita campak dalam balik. Tanam lah? Tanam balik. Okay. Kasih rata balik. Atau ambil rumput sikit-sikit, kasih nampak macam tu dah. Kira kan apik tu dia korek apa dekat dalam coffin tu? Tulang. Tulang-tulang dia semua retrieve angkat dah. Yes, everything. Apik tu pun sama juga. Apik tu punya kerja lepak, cuma timing dia pun macam rabak. 4 lebih, 2 lebih, 12 malam. Something like that. Anytime lah kira? Anytime. Family cakap aku dah on the way, kau pun nak kena datang. Jadi apik tu pun nak kena datang lah. Dia datang dengan chainsaw, settle semua dah verified, tu dah potong, tu dah angkat. Faham. So yang tutup
kubur tu is korang juga Kita buka, kita tutup. Okay. Tapi soalannya kan, kenapa dia orang tak kasih macam equipment ni semua? Kau setakat pakai cangkul je At first orang kasih yang equipment is cangkul lah. Cangkul je. Cangkul, hammer. Dengan cutter apa untuk potong besi ni. Itu benda. And generator for dalam budget benda tu. Tu drill dalam bah. budget yang drill pipe driver ke apa nama kau panggil lah. Pak driver lah. Tak. Hacking lah. Hack Hacking. machine. Hack machine. Itu benda. Hack lain. Tak ni hacking. Hacking batu macam ni. pakai untuk tembok punya. Yes. Hacking. Itu Yang benda. besar kan cakap. Yes. Itu benda boleh angkat pakai tangan. At first 1 week aku pakai itu benda. But then nanti lama-lama kau rimas. Generator kau nak kena angkat. Itu benda kau nak kena angkat. Habis wire pun tak boleh letak sembarang. Batu di atas wire putus kau nak kena. Betul. Licin gila. Habis kau pakai boot, safety boot semua lah. First aku pakai. First 3 day aku pakai. Lepas Ni aku tak boleh ni. Pasal aku safety. Kau nak kena pakai. Pasal first 3 day aku akan ikut apa diorang punya prosedur lah. Pakai seluar panjang, gini baju, gini. Lama-lama kau rimas. Pasal matahari peluh kau dengan melekit lain. dengan tanah lain. Habis just irritating untuk aku, irritating. So after 3 days aku seluar koyak-koyak, jeans, janji jeans panjang. Kasut ke tak pakai slipper. Dah dengan tak pakai baju. Dah. Aku pegang cangkul aku jalan. Yalah, Cangkul dengan hammer. asalkan kerja jalan lah. Yes, betul. Pasal Cina dia orang tak kisah pasal tahi. Kalau Melayu ada sikit strict. Jadi dalam satu hari berapa banyak lubang kau boleh bikin? Maksimum Bila lah. dah expert, After dah expert lah. Dah expert lah. Rank 5. Oh, minimum. serius lah? Kalau 2 orang lah. Aku dengan tangkis aku 2 orang je. Oh lama. Sedangkan kita buat shell script je dah rabak. Ya. Shell script je dah rabak. Pasal cangkul dia kecil. Tak ada weight. Okay, Kita cangkul pakai dia macam cangkul BMT punya ke apa? Tak, ni besar ni ada weight. Dia ada size. Jadi kita ambil size yang paling besar. Tak payah swing kuat. Dia just ikut dengan weight sekali. Macam momentum lah. Yes. Pasal BMT ni tak ada weight apa? Weight ni itu sampai melicit. So benar. So sakit. Kelab pun tak guna. Ya, betul. Aku sampai ke tu nak buat tu shell script kan. Dah macam buat cat litter tu tak? Kau pakai tangan Aku dah pernah tadi. Aku dulu gemuk. Itu boleh nangis. Saup macam gini Macam cat litter tu. Tapi interesting. Kau bikin 2018 kan? Ya, aku rasa 2018. Habis time COVID kau pun kat situ juga ah? Kira sebelum COVID aku dah game. Itu tempat dah clear. Pasal dia ada project kan. Yes. Right. Dia project base lah. Project base. Yes. Pasal nak kena clear. Pasal Ami beli tu tempat. Ami beli tu tempat. Yes. Pasal untuk diorang punya aku tak tahu training ke apa. Yes. Dalam korek kan, kalau korek aku bawa banyak ni, apa benda yang paling pelik dan paling seram yang kau tak boleh lupa? Kira macam hantu-hantu punya benda lah kira. Kena gangguan lah. Gangguan lah. Betul masa so far aku tak kena. Tapi members kena. Cerita sikit. On that night is dia punya first time nak kena collect tulang. Okay. So dia ni pula ada crack sikit. Ada biol-biol lah. Dia dah korek tu tulang. Dah korek tu kubur. Dia dah collect. And dia buat main tu tulang. Dah buat apa dengan tu? Tulang kering kita panjang. Dah ambil 2. Overdrum. Yes. Kira bawa main ketuk-ketuk lah. So kita advise Dung ceng lah kira. Jangan main. Takut nanti ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa lah gini. Okay. So kita cakap tunggu waris datang baru kau collect. Okay. So kita pun lepak patah balik base lepak. Tu pukul berapa tu? Aku rasa malam dah after 10 lah tu. Tu dah kira after 10. So kita dah balik base lepak. Kali cukup time ada orang update cakap dia dah collect tulang. Dah completely collect. Aku cakap Member kau lah. Member kau dah clear lah tu tulang. Dah clear. Waris belum sampai. Kenapa kau collect? Kita pun pergi dekat tempat kubur tu. Dia pun dah ambil. Dia cakap korang cakap waris sampai baru ambil kan. Waris belum sampai. Tapi dia cakap dengan kita yang apik tu, yang kat belakang korang tadi ada satu apik duduk tengah tengok dia. Jadi aku ingatkan tu waris. So aku just carry on buat aku punya kerja. Tu apik datang dari mana tu? Itu masalah dia. Jadi kita pun tak fikir banyak. Kita angkat kaki pergi balik base. Kita kira buat dono lah. Buat bodoh lah. Besoknya
Aku pergi kat kubur yang semalam dia korek tu, cari frame muka dia. Apik. Oh, apik yang dia nampak. Aku rasa apik tu lah. Pasal kau kerja kau habis kau bawa main tulang tu. Tu benda aku rasa apik pun tengok kau bikin tulang aku ni macam. Apik ni gini. Aku rasa macam tak hormat tuan. Jadi apik tu pun paksa keluar muka lah kira. Apik pun cakap Dah tak duduk diam lah Apik pun cakap malas nak layan kan. Korang pergi bungkus sudah lah. Tak macam kawan kau ni, member kau ni nampak kira macam nampak hantu ke dia Tak tahu, dia cakap dia just nampak Apik tu duduk kat satu kubur, just relax situ, tengah tengok dia tengah angkat tulang. So dia assume tu waris. Yes. Jadi dia terus angkat macam biasa. Sedangkan waris yang actual waris tu baru on the way. Tapi korang nampak tak tu apik? Kita tak nampak. Oh, member kau seorang nampak? Member aku seorang Okay, nampak. dia dua je. Apa tu? Dia dua. Either dia betul nampak hantu ataupun dia dah hayalan. Oh, dia dah illusion lah Dia kira. dah illusion. Dia dah isap gam. Isap gam cap Dunlop 553. Lain macam dia tahu brand. Sebab Member aku detail bilang sangat cap. Detail sangat. Yang kan supplier. pasal kalau kau buat benda-benda macam gini, kau akan nampak macam aku cakap macam previous episode aku cakap, kau boleh nampak bulan, kau jadi astronot. Tiba-tiba kau macam-macam lah, macam-macam. Tapi masa bila korang kat situ memang tak ada orang lain Tak ada orang lain. Pasal kita, kalau macam kau seorang kan, kau punya last ni, kita akan lepak dengan kau. So tak ada lain-lain. Apik yang datang tu pun dia dah cakap instruction macam gini, kau nak collect gini-gini. Apik tu dah tolong potongkan keranda. Kau just nak collect je. Plastik semua dia dah siapkan. Nanti dah habis, kau call dia datang. Dah ambil. Jadi kita ya penggali je. Member-member je. Tu lah dah 10 malam kan. Yes. Kalau ada orang mesti kau perasan. Yes, betul. Lagipun tempat dia bukan kat tepi-tepi, dia kat tengah. Kira dekat dengan road, tapi cuma kubur dia betul-betul kat tengah-tengah main area. Tu siapa nak pergi lepak situ Yes. Apik je lagi. Tu aku macam, aku dah tahu ni confirm dia ni. Few days later, member aku juga pergi balik, member aku yang sama ni. Yang sama. Dia jalan tengah cik kubur, sekali dia ternampak satu anjing besar. Besar dari dia, as in dia punya height lah. Oh, okay. Mata merah, lidah kira dah kat lantai. Itu part dia demam. Tu dia nampak, tu dia demam. Ya, after the incident apik ni lah. After insiden apik ni, lepas tu a few days later dia jumpa ni anjing. Kebanyakan dia kena. Pasal benda-benda ni kebanyakan dia. Pasal dia, maybe dia suka bawa main benda-benda gini ke apa-apa. Tapi dia ada hari tu ada untung lah. Dia korek, dia jumpa cincin jet. Itu cincin jet. Aku normally yang aku jumpa ke member jumpa, aku tengok macam tak menarik ni boring. Tapi dia pe cincin yang aku nampak tu just menarik gila ni. Right. Just High quality. Yes. Okay. Tengok syallah lawa apa. Dia pun simpan. Dia simpan, kira dah tak tahu apa, aku tak tahu apa dia buat kan. After aku dah tak kerja kubur, aku kerja Deliveroo. Dah lama lah. Aku tak kenal ni JNT ke Ninja Van punya driver. Cakap macam kerja okey. Aku cakap okey lah. Dulu kerja mana? Aku cakap kerja kubur. Aku itu hari ada member kerja kubur. Dia ada jumpa barang. Aku dah tahu member aku ni. Dalam banyak-banyak orang kawan kau juga. Pasal dia dengan aku je yang selalu fight jumpa barang. Aku kan bangle, Rolex ke apa-apa. Kita dua akan tengok barang. Kalau aku jumpa gigi gold, tapi ni main silver. Okay. So bila aku dah jumpa silver, tak ada duit apa. Tak boleh jual apa. Apik kurang bajet lah Tak. Aku buang. Bukan apik kau. Mana boleh pakai emas kan haram. Maybe betul maybe. Maybe apik tu Islam betul tak tahu kan. Apik tu bayar gigi silver. So aku fikir ni tak ada duit apa. Aku buang. That night malam tu aku tidur. Aku mimpi. Okay. Mimpi apa? Apik tu Dia bukan apik, dia ramai lagi. Serius lah. Serius. Tapi kau tahu macam bilik. Kau tahu cina-cina rumah yang lampu merah. Tapi ni semua apik nyonya semua dalam satu bilik. keliling kau lah. Nak claim yang tu silver je. Aku tak tahu. Mungkin pasal gigi tu lah. Untuk aku lah. Demam boh. Maybe lah. So maybe ada orang baca ke apa. Something like that. Aku demam tak bangun. Bini aku sampai cakap, apa yang tiba-tiba kau demam? Although aku baring, tak makan tak apa, aku duduk baring atas katil. Kali aku rasa macam besok aku kena pergi patah balik ambil tu gigi. Aku pergi patah balik. Masih ada? Masih ada lagi. So kau buang kat mana tu? Aku buang kat push.
Okey lah. Dekat Okey. Buona Vista aku selalu kayu Deliveroo kan. Dekat taxi stand tu mebus aku buang, aku cari balik. Okay. Nasib Aku dia. dapat, aku dapat. Tak, yang penting apa pasal kau pergi ambil tu gigi bawa keluar daripada tempat tu? Saya tak bawa gaji keluar. Macam Tak masuk kat sini. Macam nak buat souvenir lah. nak buat ni. Jadi aku fikir balik macam buang Buang masa lah buang. Aku buang lah kat situ. Kau tahu asyik banget dia ingat saya kat mana? Itu sebab Tak ada. Yang yang peliknya, kau tengah buat Deliveroo ni, kau mesti kau fikir-fikir tengah ingatkan dia ni. Ini silver worth it ke tidak? Campak aja. Nasib kau ingat kena order dah banyak. Kau dah nak ingat mana Kan malam-malam kan POV lah. Little boy lah. Mana apa gigi. Tu kasih balik. Kita cakap hantu ni. Hantu panggil kau punya nickname seram tak seram? Seram pasal kiwa dia dah macam intel tu. Dia tahu kita punya nama. lain macam saya kalau kita tahu nickname. Wah tahu tau. Lupa Instagram tau. Nanti gua slide dalam lupa DM tau. Claim gua pergi gigi. Okay, then after that kau dah retrieve yang tu silver teeth tu. Habis? Dan aku niat macam mana Pek, ini gigi aku dah dapat balik. Aku tanam balik baik-baik. Kat sama lot lah. Sama. Tak lah, area rumah aku lah kira. Aku korek tu aku letak situ. Then from there tu aku dah clear. Dah tak ada apa-apa kacau. Ni Apik pun datang mimpi dia bawa member je. Kira tak Tapi dia tahu. Apik picit air tu. Apik plus posen keluar dah berapi tu dia. Diorang pastel tu, kira lampu semua merah. Habis semua macam tengok kau macam makin dekat. Udah tunggu kau tanya boys, tengok kau tak tanya. Kau tak bangun. Tak bangun dah join dia. Leceh saya tak boleh. Betul. Aku agree. Pasal memang tu pasal Dapat spot kau. Partial. Okay. Apik tu macam main sama awak. Okay. Pasal setahu aku memang kalau kau jumpa barang-barang segini lah. Okay. Jangan cakap kat kubur. Kalau kau pergi rumah hantu ke, kau pergi kat tempat-tempat yang bukan hak kau, atau kau pergi tempat yang bukan Tepi pantai ke kau jumpa ke kan, memang kau tak sepatutnya ambil barang-barang macam ni. Pasal maybe dia ada orang tanam, memang orang tanam pusaka ke, barang-barang macam ni lah. Macam kadang-kadang orang lama suka pakai yang apa, yang cucuk kat rambut tu. Apa benda tu? Pin. Macam pin paku. rambut. Macam bukan paku. Paku kat leher. Paku kat leher. Tengok. Untuk Cina pun mungkin lain kan kepala. Leher steroid. Highway bukan. So barang-barang macam ni kau memang tak boleh bawa balik. So bila kau cakap kau bawa balik, cakap dia ni berani nak bawa souvenir. Untuk aku, diorang cakap aku first pun jangan ambil. Jadi mindset aku is kau datang kat dalam dunia ni bersih. Jadi kau balik pun bersih. Jadi barang-barang ni aku punya. Kau tolong bersihkan Betul. Jadi rezeki kau lah. diorang pejam, cincin, rantai, bangle jet. Itu semua. Ada jumpa Rolex ke? Rolex ada. That time aku tak tahu pasal Rolex. Terus terang. Aku ambil tu Rolex, dengar masih ada bunyi yang ticking dia. Aku letak tepi. Tapi family diorang boleh datang, tak ada macam claim barang ke? Ada. Tapi kau nak kena pandai lah. Ada satu sini kira orang dia cakap, brother, my late father have one gold chain, not so thick. If can you help me find first. Jadi kebetulan pula aku pula dah penat. Aku cakap dengan member aku, kau masuk, kau cari. Kau cari tulang dia dulu. Sambil tu kau cari rantai. Member aku pula itu niat memang, kira niat aku kat situ. Tu rantai memang aku takkan kasih dia. Okay. Jadi aku suruh member aku pergi. Yang member aku pula, dia pergi kaup semua tulang sampai complete. That means kalau aku turun balik, diorang tahu aku nak cari tu necklace. Jadi aku terus dekat sana, member aku tak jumpa. Jadi depan family member tu terpaksa kita tutup balik depan ni. Tu memang tak jumpa lah. Aku tak tahu lah. Kalau once waris diorang cakap ada, mesti ada. Confirm ada. Macam aku pernah sekali jumpa bangle. First main lubang aku dah ambil, aku dah jumpa bangle. Okay, aku simpan dalam poket. Sekali ni Nyonya Amir datang, next May dia cakap, nenek dia ada bangle. Itu bangle is very special and kita nak. Kali aku dah tahu, mungkin yang first main lubang tu aku dapat yang bangle tu cap merah. Jadi second main yang original. Jadi aku ambil yang yang first tu, aku letak dalam boot. Aku ambil, aku dah jumpa dia punya. Aku letak dalam boot,
Aku keluarkan. Tu aku cakap ni bangle lah. Dia cakap yes. So dia ambil yang first main lubang. Orang suruh kau gali lubang, bukan buat magic. Tak kira diorang pun memang tak tahu Tak tahu pasal dah Pasal lama. Yes, dah lama is pasal kita korek tu is 30 years ke atas. So tu pada aku it's not tak tahu anime sangka buruk kan diorang kan. Pasal means diorang tak tahu tu benda apa pun. Diorang just tahu okay ni duit. Lepas tu diorang nak. Kalau special saya kau tahu apa bangle dia? Lagipun sebelum diorang masuk lubang, diorang ada ni makeup yang artis untuk embalming. Embalming benda. Kita tak tahu orang embalming dah ambil ke tidak. Diorang boleh ambil. Itu dia punya ni. Jadi bila diorang cakap kita akan try kita best untuk cari. Lepas tu kalau tak ada kan tak ada lah. Tapi memang agama diorang memang tanam dengan barang-barang macam ni. Yes, betul. Setahu aku lah. Ada yang dengan kira diorang tak boleh lepas dengan duniawi kan. So diorang bawa dengan ukrawi. Dunia ukrawi. So duit pun ada ke jumpa? Tak lah, apa yang gold coin? Bukan kan, yang death, yang duit mati punya lah tu. Hell. Yes, not hell gitu. Kira untuk aku yang macam kau cakap gini, Wareza dia cakap dia suka main kad. Dengan kad sekali je. Oh really ya? Poker card, ada few set kat dalam tu. Untuk dengan dia sekali lah. Mungkin dengan dia kat sana dia main Taiti lah. Main Taiti lah. Blackjack kot. Panlak lah. Siapa 3 bodoh start dulu lah. Okay. Kau ada macam there's experience yang kau tahu ni rabak. Kira masa kau tengah gali kan, maybe dia punya cuaca dia rabak ke. Macam kata macam dugaan lah. Dugaan kau lah. Ada pernah. Can you share with us? Tengok kubur dia, kau dah tahu dia rabak kan. Dan kau dah start bikin pelan-pelan. Bikin cepat-cepat. Nanti kau dah korek, tanah jatuh. Jadi daripada space kecil yang kau nak kena korek tu makin besar. Air makin naik. Air naik bukan pasal pipe ke apa? Tu pasal lot tu ke apa? No. Pasal dia sekarang atas bukit dengan bawah bukit. Jadi kalau atas bukit memang takkan ada air. Air semua akan turun pergi bawah. Hujan tak hujan Kau kena bawah air dia bukan kat pinggang tu. Sini. Serius lah? Demi Allah. Kita pernah selam. Betul terang. Dia ada part gerek dia, ada part yang tak gerek. Kira kalau dengan member tangkis, masuk air member aku, kita selam. Pasal kau mini swimming pool tengah mayat sekali. Kau nak kena korek daripada tulang. For jari mesai, jari ni semua lebih leceh lah. Untuk aku senang lah. Pasal kau punya air, nanti diorang akan ikut air tu keluar. Tangan, shoulder ni semua diorang dah lekat kat dalam mat. Kepala, dagu. Paling menyampah dagu dengan kepala lagi setengah. Diorang mesti kat dalam mat. Itu yang leceh. Itu part yang kita kena selam lah. Kau pernah tak cari body kan? Body tu dah melekat lagi dia. Korang patut angkat baik-baik kan? Habis terputus ke? Memang akan ada yang patah. Pasal dah lama rendam dengan air. Jadi dah start reput yes. And dia ada beza tulang dengan kayu. Kadang-kadang kau nampak kayu, tapi tu bukan kayu, tu tulang. Ya. Kau akan patahkan. Nanti kat dalam tu macam ada som-som tu kan. Tapi dia bulat-bulat. Itu kayu. Itu tulang. Kalau kau patahkan ada bunyi kan, tu dah confirm kayu lah. Yalah. Pasal dah kena dengan tanah semua. Tak nampak sangat. So memang semua kau jumpa tulang. Tak ada macam bangsa full body. Ada. Full body ada. Ui, dari mana tu? Macam mana tu? Itu aku pun tak tahu macam mana. Kira masukkan dengan kulit dengan kulit lah. Kira full lah, totally full. Rambut semua ada. Muka masih ada. Muka masih ni lah. Muka semua ada. Cuma diorang dah kembang. Dah kembang. Itu tengok area punya apa ni, kubur. The newer one lah. Depends, aku pun tak tahu macam mana. Dia yang aku pernah jumpa is 40 lebih tahun punya. Ada yang itu aku punya first. Kira sempurna lah so called Yes, ada rambut semua. Pasal aku tak percaya, aku pegang ingatkan surat khabar. Aku pun lepak isap rokok. Cak aku start lah. Bismillah. Aku celup tangan aku. Aku rasa dia punya shoulder semua. Aku cak ni confirm full body. Aku selak tu kain dia. Pasal diorang lalu tanam dengan 7 baju favourite diorang. So aku dah keluarkan semua. Dah confirm. First main aku nampak muka dia. Laki mu kan? Nyonya. Nyonya. So Nyonya tu aku dah nampak dia full body. Aku naik atas, aku isap rokok lagi. Relax lu lah kira relax dulu. Pasal daripada bau pun ada sikit kan. Dia tak bau busuk lah. Pukul berapa tu? Itu pagi lah. Around 8 plus 9. Okay lah, tak. Matahari masih ada. Tapi for Cina Masai, diorang akan bikin kita shelter. Baik baik hati besi, lah. camp base. Masa work fair, diorang main welfare just
Bagus lah. Aku dah tahu, aku dah bingit kan. First kubur, aku selop lagi tangan aku dekat depan area sini. Aku tarik sekali sangkut. Mungkin sangkut dekat kayu ke kat paku kan. Aku tarik, aku dah berpeluh, aku dah bingit kan. Aku bismillah last semua kan. Sum. Nyonya terbang lah. Nyonya. Terus naik atas. Kira aku full force tau. Sampai aku tu jatuh belakang. Tapi mayat dia terus terbang atas. Ringan lah. Ringan gila. Dah jadi Wonder Woman je. Bangla nampak. Habis? Bising lah. Dia auto lah. Dia auto bos. Pasal pirate. Okay, pirate dia Pirate tak boleh. Once kalau full body, kau tak boleh bawa keluar. Kau nak kena call dorang akan bawa satu coffin. Ramai-ramai buka the full coffin punya pintu, angkat. Tapi awal-awal expose kan lah. Tak boleh expose lah. Pasal untuk aku, kalau korang kalau full body licin, kau nak kena call dorang, nak kena tunggu dorang datang time. Ini dah lambat. Yalah. Kalau half body tak ada apa-apa. Jadi aku cakap dia, aku tak tahu aku kan ni half body. Tu aku bawa keluar. Aku bawa keluar. Sekali kebetulan pula aku dah caw ginex kubur. 2 bangla yang report tu, bos ingatkan dorang yang buat. Jadi dorang kena fuck. Kira nasihat aku payah. Kali dah habis pun dorang tahu aku yang buat. Aku cakap aku tak tahu, aku nak rushing. Aku rushing tak. Ni full body ke half body aku tak tahu. Aku tarik, aku sangkut. Sangkut, aku tarik tu dia fly. Bos aku, fly lah? Yalah. Fly out. Dah macam Big John SCDF biasa dia buat. Tu dummy. Tu okey, agak-agak berat dah tak? Tak lah, itu tak berat lah. Aku rasa bawah 30 kilo kot. Pasal dia kulit dia ada lagi. Cuma isi dia dah tak ada. Yang ada pun tulang je. Dah kering lah kira. Dia dah ni. Jadi kau satu kali dia sangkut kan. Kau rentap satu kali tu dia terbang. Interesting. Sebab tak semua orang ataupun tak semua yang kat Singapura ni berani buat kerja-kerja segini. Jangan cakap kerja macam gini lah. Contoh buang sampah yang yang kotor-kotor punya kerja lah. Orang semua tak nak bikin. Ya betul. Aku first kerja ni pun aku fikir balik, aku tak boleh bikin. Yang kasih aku semangat is bapak aku lah. Aku kalau ada job baru ke apa-apa job yang challenging, nanti bapak aku akan cakap dah pendek. Tak payah, ni kau mesti sekejap. Tak boleh tahan kau, nanti penat semua gini. Jadi aku angkat tu, aku kasih semangat. Macam mana aku tunjuk bapak aku boleh. Kau nak buktikan dia lah. Betul-betul aku buktikan dia. Tapi itu time aku kerja kubur Cina, bini aku tengah mengandung anak aku yang nombor 2. Jadi aku jarang balik apa. Aku panggil bapak aku, kalau datang bawa bini aku sekali lah. Bapak aku datang. Malam tu aku ada kubur. Aku tengok bapak aku, jom kita buat sama-sama. Bapak aku try, tak boleh. Jadi dia dah nampak aku boleh. Tu dia kasi aku semangat. Kadang-kadang bawa bini aku datang bawa makanan. Ada yang kita lipat. Bapak aku bawa datang bawa lori 24 kaki. Bawa kat kubur makan. Ada family bonding juga. Panggil penggali lain. Kalau ada lebihan dan makan ramai share. Okey lah. 1 bulan paling banyak gaji kau dapat. Aku gaji aku tak kira je. Terus terang gaji aku tak kira. Cuma aku tahu diorang tak mampu bayar aku gaji. Ingat lagi aku cakap. Pasal ada meeting. Kita ada meeting. Aku cakap dia, aku kerja ni, aku kerja sampai bos sendiri tak boleh bayar aku gaji. Jadi ramai-ramai ketawa. Daripada situ aku lock. Aku cakap deal. Kita shoot. 1 hari 9 kubur kita rimbat. Satu kubur 200. Betul lah. Bos aku nak pergi Indonesia. Sebelum dia nak pergi Indonesia tu aku dah rimbat belasan tu. Aku rasa nearly 1 week. Tak sampai 1 week ke tak sampai 2 minggu. Belasan kubur aku rimbat. Berapa banyak tu? Satu kubur 200. Dah 3,600 tahun 18 lah Boy, lepas aku balik Indonesia baru aku bayar kau. Aku tak boleh bayar kau sekarang, tak cukup. Alamak, bos itu pun korup juga. Alamak. Aku tengok dia, aku tengok member aku. Saya kita pernah cakap, korang nak kena ingat satu je. Kat kubur tak ada gambler pun. Kau tak bayar aku bayar gaji. Kau dalam lubang. Betul lah. Pasal yang kerja yang lain-lain team, kebanyakan yang kerja kubur semua budak wanted. Diorang tak ada kerja lain pun. Jadi ini tempat freedom. Tak ada bos, tak ada apa-apa kacau pun.
Polis pun tak ada kacau kita. Cuma polis kacau orang-orang Myanmar. Oh, permit lah. Yang work permit itu orang Myanmar semua tak ada ni. So every malam orang akan raid. Kubu. Aku tu first time kali ni tengah tidur. Diorang datang. Singaporean ya. Okay, caw. Diorang caw, kita tidur balik lah. Gitu lah diorang. Tapi ada kes-kes apa-apa tak kat sana jadi? Maksud? Maksud macam orang tak puas hati ke apa, tiba-tiba masuk kat. Tak lah, kebanyakan among kita je. Kalau kerja dengan budak Melayu ke tu lah, politik. Gitu. Mana-mana pun politik. Mana-mana lah. Tak boleh lari ni benda. Melayu dengan politik memang tak boleh caw. Betul. Ini Metim bikin ni pasal kau rapat dengan bos. Oh, select. Select. Habis bos always fit lubang. Semua habis dia ni bikin kerja laju. Bos fit kubu-kubu lama. Kubu-kubu lama kira height semua bawah-bawah pinggang. Kubu-kubu baru semua atas kita. Okay. Dia lagi dalam lah. Lagi dalam lah. Jadi diorang dah start pilih-pilih gitu. Tapi tak ada benda pun. Kira nasib. Untuk aku semua nasib. Baik baru, baik lama. Nasib kau kalau macam sial lah tu benda. Gitu ya. For Kubu Melayu, prosedur dia sama lah. Family dia datang dulu semua. Family datang sama-sama. Okay, let's say korang lah. Okay bang, saya minta izin untuk mulakan. Silakan. Baru kita start. So diorang kat sana juga? Diorang isi ada family akan macam members ke apa-apa yang berbual dengan korang, itu girik. Pasal kerja kau pun tak penat. Kau sambil kerja sambil berbual. Jadi kau tak fokus kat situ lah. Kau ada teman lah. Ada teman, ada tak? Nanti dah habis saya datang. Kubu Melayu gerik. Melayu Islam. Yes. Melayu Islam. Pasal yang kerja semua wak-wak. Wak-wak kan nampak wak-wak, tapi diorang pay stamina just gila babi. Oh, serius lah. Gila babi. Tu wak-wak bangsa isap gudang ke? Tak, wak-wak yang buat dapur buat ni sekali ke macam mana? Tak. Diorang penggali. Kau dapur. Tak, salah. Let me rephrase that. Wak-wak dah kena sedapur. Tu lain. Patut wak lincah. Aku nak kena kau SMB. Okay. Wak-wak penggali just tak isap gudang. Diorang isap rokok merah je. Just form lah. Diorang main pagi kopio dengan rokok diorang. Lepak. Tapi diorang pay stamina untuk aku just TikTok. Right. Kita setengah je tau. Diorang nak dekat habis. Diorang aku tak faham macam mana. Mungkin taktik diorang ke diorang punya tak tahu lah. Experience lah kira. Aku rasa experience lah. Mungkin lah. Tak boleh pasal kita dah start. Kau nampak diorang tengah lepak walaupun kita dah start. Kau pattern rest, diorang rimbat tak stop. Oh, serius lah. Diorang rimbat tak stop. Sampai kau dengar bunyi kedebum kan, nanti semua bangun. Kita tengok siapa yang dah sampai. Once bunyi keranda main papan tu semua orang dah sampai. Kau tengok wak tu campak cangkur relax. Lagi 10 minit baru dia kopak. Ambil tulang. Dah. Oh, okay. Untuk Melayu tak banyak full body. Tapi banyak lemak-lemak. Itu ya lemak-lemak dia just busuk. Wak tu solo ke apa? Ada solo, ada tangkis. Yang mana yang ada sakit jantung, diorang akan tangkis. Oh, dia ada kira ada medical punya ni lah. Diorang tengok pasal ada yang pernah pingsan time. Pasal Melayu punya tak ada shelter pun. Tu nasib kau tak baik, open space, kau kat tengah. Rabak pun. Nasib kau baik, pokok besar kat tepi, kubur kat bawah. Ada tempat teduh. Nasib lagi tak baik, tempat air yang mengalir tu tak stop. Itu rabak. Melayu main paling rabak lah untuk aku lah. Depan air tak stop kan, game set. Pernah tak macam kau kadang-kadang orang cakap ada cerita-cerita kan. Dulu aku baca buku Mustika. Buku Mustika ni dia macam azab kubur, bergerbung kan. Contoh orang cakap, dalam kubur tu kau nampak ular, bermakna orang ni dulu kira tak berbakti kat dunia ke macam mana tu. So far dalam kubur kita tak pernah nampak, tapi kau kat luar-luar pernah. Kau nampak ular apa? Biasa kobra. Black yang spitting. Spitting cobra. Tapi itu kubur Melayu tak banyak, kebanyakan kubur Cina. Pasal semak-semak ni semua banyak. Yes, and orang kat kat tepi. Diorang pergi dapur kubur punya tempat. Pasal member aku ni, dia wanted, dia pun itu benda juga. Dia ni ada crack sikit lah. Untuk aku dah ada biol-biol sikit. Dia tangkap yang kecil anak dia. Korban kecil. Dia simpan dalam goni. Letak dalam bakul. Kali the next day, dia tengah korek. Kau dia datang. Aku rasa tu datang mak dia. Besar bu.
Back pedal. So, aku campak cangkuk, aku back pedal. Pasal dia boleh speed pun. Jadi diorang pun datang pun laju. Saya kita dengan flooring pun tak betul. Ini silap-silap pun mesti kena kat. Jadi aku tu campak cangkuk back pedal. Ni kena baring sebelah asal lubang sebelah. Tak adalah. Kau lupa BMT dulu. Has. On guard. Itu pun tak boleh tolong saya. Terus tak boleh tolong. Mula tak boleh aku. Just tak boleh lah. Okay, any last questions? Okay. Last question lah. Kau rasa menyesal tak buat kerja macam ni? Tak. Untuk aku gerik lah. Untuk kau gerik? Untuk aku gerik lah. Pasal tak semua orang yang boleh buat. Betul. Gali kubur. Tak semua orang berani juga. Dengan cuaca yang dengan keadaan kubur, dengan tanah semua. Pasal kau makan pun dengan tangan kat tanah. Kau nak cuci pun nanti kau dah penat gila. Penat kau just celup kat tempat air kubur tu. Kau cuci dan kau makan. Kadang-kadang pun kau tak makan pasal terlalu penat, kau tak ada rasa nak makan. Waris kasih makan, itu kira rezeki. Waris kasih duit, kira rezeki. Lebih lah. Jadi untuk aku just happy lah. Aku bangga lah. Aku dulu kerja penggali kubur. Terus terang. Kau tak semua orang boleh buat apa Dia macam-macam kerja tu buat. Okay, untuk pengetahuan penonton dengan pendengar. Dia dulu kerja kat Newton ke tak jual seafood? Betul tak? Cakap, cap ikan bakar. Kau apa benda dia buat kat sini? Aku ingat dia main-main. Cakap ikan bakar. Aku jual ikan bakar. Aku cakap, alamak kali dia tengah kerja guys. So, aku support. Itu kedai seafood lah. Kedai seafood. Seafood. Right. Okay, take away lah. Boy, dah take away boy. Take away apa? Macam kata perangsang, kata-kata apa yang kau belajar benda semua. Dengan Untuk orang kat luar sana ke nak buat kerja yang sama ke, apa pendapat kau, apa pengajaran kau, apa kau boleh advice? Kat budak-budak luar sana lah. Untuk aku pelas kan, macam mana sekalipun kan, jangan give up kira. Ya. Kau teruskan lah, macam mana dugaan pun kan, just apa yang datang pun just shoot je. Kira. Betul. So daripada pekerjaan tu kita boleh tahu yang kerja ni tak semua orang boleh buat. Okay. Selain daripada tu, daripada kerja pun kita hidup kat Singapura ni, kalau kerja banyak sangat pun boring juga, betul tak? Betul. So kita kena ada hobi. Kau punya hobi is apa? Kuda kepang. Kau punya tak lah, bukan hobi lah. Kira macam seni lah, seni. Something seni like kan. So tu kita rungkaikan dalam episod seterusnya. Yes. Okay. Boleh? Anything else? No? Tak ada. Dalam cerita boy ni kan, apa yang aku terfikir dalam otak aku macam sampai dah korek balik tulang-tulang aja kan. Kita dah kita kirakan dah bekerja susah payah semua dalam hidup ni kan. End up orang kat tulang kita reput-reput siap. Apa-apa benda yang kita baik, kau ada harta ke, ada bangle, ada chain ni semua tak bermaksud apa-apa. Tak bawa akhirat dah. Ya, correct. Ya, itu je apa aku fikir. Jangan pendam. Jangan kecam. Only good thoughts. Stay tuned Ciao. for the next episode.